Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Bertemu lagi bersama saya Cikgu Wahidah. Tajuk kita pada hari ini ialah tumbuhan menyesuaikan diri dengan iklim dan perubahan musim. Kita akan melihat ciri khas yang ada pada tumbuhan untuk menyesuaikan diri dengan iklim dan perubahan musim. Cuba perhatikan situasi ini. Bagaimana tumbuhan ini menyesuaikan dirinya dengan angin kencang. Tumbuh-tumbuhan mempunyai ciri-ciri khas untuk menyesuaikan diri dengan iklim dan perubahan musim bagi memastikan kemandirian spesiesnya. Mari kita fahami ciri-ciri khas tumbuh-tumbuhan untuk menyesuaikan diri dengan iklim dan perubahan musim. Tumbuh-tumbuhan pada musim angin kencang. Pokok kelapa mempunyai daun berpecah-pecah yang dapat mengurangkan rintangan angin kencang dan batang mudah lentur supaya tidak mudah patah apabila ditiup angin. Lihat pokok kelapa ini. Ia masih mampu bertahan dan tidak mudah tumbang walaupun ditiup angin kencang. Seterusnya, pokok ru. Pokok ru mempunyai batang dan ranting yang mudah lentur serta daun berbentuk jarum yang dapat mengurangkan rintangan angin kencang. Pokok ru banyak didapati di kawasan tepi pantai. Iklim panas dan musim kering. Pokok kaktus dapat hidup dalam iklim panas dan musim kering. Daun pokok kaktus terubah suai menjadi duri untuk mengelakkan kehilangan air. Batang pokok kaktus dapat menyimpan air. Akar yang panjang pula dapat bergerak jauh ke dalam tanah untuk menyerap air. Pokok tomato. Pokok tomato pula mempunyai batang dan daun yang berbulu halus dapat mencegah daripada kehilangan air ketika cuaca panas. Lihat tumbuhan ini pula. Ini adalah pokok kunyit. Bagaimana pula cara pokok kunyit ini menyesuaikan diri ketika iklim panas? Pokok kunyit akan menggulungkan daun ketika cuaca panas untuk mengelakkan kehilangan air. Pokok keladi. Ketika musim panas, pokok keladi mempunyai daun berlilin untuk mengelakkan kehilangan air yang terlalu banyak ketika cuaca panas. Pokok getah. Pokok getah akan meluruhkan daunnya untuk mengelakkan diri daripada kehilangan air ketika cuaca panas dan musim kering. Selain itu, pokok bunga kertas juga akan meluruhkan daun ketika cuaca panas dan musim kering. Mari kita lihat ciri khas tumbuhan melindungi diri ketika iklim sejuk. Ini adalah pokok maple. Pokok maple mempunyai kulit yang tebal pada bahagian batang untuk melindungi diri dalam iklim sejuk. Pokok pine ini dapat hidup dalam cuaca sejuk, cuaca panas dan angin kencang. Ia mempunyai daun berbentuk jarum untuk mengurangkan rintangan angin. Selain itu, kulit yang tebal pada pokok pine juga dapat melindungi air yang diserap daripada membeku akibat iklim sejuk melampau. Batang mudah lentur, daun berpecah-pecah, daun berbentuk jarum, daun yang terubah suai menjadi duri, batang yang menyimpan air, akar yang panjang, berbulu halus, menggulungkan daun, daun berlilin, meluruhkan daun dan kulit yang tebal ialah ciri-ciri khas tumbuh-tumbuhan untuk menyesuaikan diri dengan iklim dan perubahan musim bagi memastikan kemandirian spesiesnya. Sampai di sini dahulu pembelajaran kita pada hari ini. Berjumpa lagi untuk tajuk yang seterusnya. Assalamualaikum.